Guys, inilah dia barat tu. Kena masih ramai lagi orang tau. Layan je corner kat sini. Sambil-sambil tu saksikanlah keindahan alam. Kabus awan melanggar sikit. Kalau tengok diteliti dengan betul-betul, memang dia langgar sikit. Kabus. Okay guys. Guys, sekarang kita akan balik Kuala Lumpur ikut Sungai Koyan. Tak tahu pukul berapa sampai ni. Reda je lah. RSX ni rasanya dah 2 kali kot naik ikut Sungai Koyan. Yang ni masuk kali ketiga jentera RSX saya masuk Sungai Koyan. X-Max ni belum lagi. Nanti X-Max kita buat pula. Tengok kekuatan X-Max macam mana. Karena gelap dah. Dan kelajuan member-member semua ni dalam 80-90 maintain. Kalau nak cepat sampai, nak maintain kelajuan macam ni. Sekejap gelap. Dulu tak siap ni. Zaman-zaman saya naik motor, naik basikal, naik Power Ranger tu, macam dah masuk dulu. Jumpa lagi Cameron Island. Inilah jambatan yang biasa orang selalu suka nak ambil gambar. Inilah dia. Tapi sekarang ni tak sempat, tak boleh tak nak ambil gambar ni, nak kejar masa ni. Kalau leader kat depan tu berhenti, saya terpaksa berhenti lah. Kalau leader tak berhenti pun, tak nampak gaya-gaya macam nak berhenti, dia nak teruskan perjalanan tanpa berhenti. Layan guys. Corner, sini banyak corner. Tapi boleh bahaya lah kalau tak biasa. Tak biasa jangan cuba-cuba. Jangan cuba-cuba layan. Macam saya tak pakai layan pun. Saya suka. Kan kita lepek pun. Itu ada gaya sikit lah. Ada janja, ada gaya. Itu je penting. Oh, bumpy. Ya.
Buat apa ni? Alamak, anak orang asli. Enjoy the view. Ni. Ya. Dia lagi sikit. Apa? Dapat di video yang kami sikit sana kan. Hey, rentak sikit, bye. Alhamdulillah, dah sampai dah simpang kat Sungai Koyan. Masjid ni. Alhamdulillah, guys. Sampai waktu maghrib ni kat sini. Isi minyak jap dulu. Jom kita akan solat maghrib masjid. Ni dia rekod ni. Sebelum balik. Ada sini je. Nanti kita taxi balik. Awak bilang dua dulu. Baik, kalau right utara cakap ah. Okey, boleh. Lagi sini. Okey. Assalamualaikum. Boleh.